And then lepas dah tukar tu, dah naik gearbox pasang, dibawa lepas 2-3 bulan, benda lah ni pula yang leaking. Yang bukan main azab lagi kita nak tukar, benda ni seal juga. Apa benda tu? Itu adalah torque converter seal. Jadi, macam korang nampak sekarang ni, apa yang aku pegang, ini adalah torque converter seal. Dia lagi kecil daripada flywheel oil seal yang macam sebelum ni aku tunjuk. Memang lagi kecil. Dan kedudukan dia ni, dia duduk di antara torque converter dan juga gearbox. Basically dia duduk tengah-tengah lah. So memang benda ni kalau nak tukar, kena buka torque converter, baru kita boleh akses pada torque converter seal ni. Untuk customer Transmatic Automotive yang datang kat kita punya workshop dengan masalah flywheel oil seal, basically ataupun tak naklah kalau tukar flywheel oil seal saja, and then lepas dah tukar tu, dah naik gearbox pasang, dibawa lepas 2-3 bulan, benda lah ni pula yang leaking. So nak kena datang bengkel, nak kena turun gearbox lagi, nak kena tukar ni pula. So kat situ dah jadi 2 kali kerja lah. Jadi that's why customer yang datang, kalau kita check confirm masalah leaking pada flywheel oil seal, kita recommend sekali yang ni. So untuk korang kat luar sana, sebenarnya untuk model Continental ni, dia bukan masalah leaking pada gearbox saja, dia boleh jadi juga leaking pada enjin, pada macam-macam tempat lagi dia boleh leaking. Coolant dia pun boleh leaking. So kalau kata korang ada masalah leaking dekat model Continental ni, ataupun selain daripada masalah leaking, nak buat inspection, nak buat baik pulih, boleh contact kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis, hari Jumaat sahaja kita cuti. Ciao.